Guys, hari ni kita nak belajar macam mana nak check water pump. Cuba katakan mana satu water pump? Ni. Mana? Sini, ni tangki. Okey. Kita boleh check water pump. Kita boleh tengok fizikal dia okey tak okey dengan keterusan dia. So, kita boleh guna multimeter untuk check. Tapi multimeter ni ada mode. Kita boleh laraskan kepada ohm. So, cari wire mana water pump tu guna. Kat sini kita kena carilah slow pump. Okey. So, kalau ada bacaan tu maksudnya water pump tu okey. So, kalau ada OL tak okey lah sebab ada overload. OL maksud dia overload. Kita check. Okay. Sekarang ni okey? Alhamdulillah. Nak kena baik? Okey.